So, selamat pagi guys. Aku ada benda baru nak buat. Benda yang sangat menarik tapi tak tahu. So basically aku nak start buat setup bagas tu. Ni aku buat vlog je. So aku dah penat dengan kehidupan. Macam tu. Korang tunggu je lah outcome dia nanti. Let's go. So benda pertama kita kena buat, kita kena cari barang-barang. So ni merupakan kotak tu satu. Semua ada dalam ni. Kau nak panah nak apa. So aku rasa belakang pakai 10. So aku akan cabut cover rantai. Side mirror aku tak akan cabut. Bakul depan. Kau nampak ranggi. So aku rasa korang dah nampak dah barang yang aku nak cakap. Terkantoi awal pula. So aku ambil. Aku keluarkan je lah semua barang aku nak pakai. Jom. Tadi aku nak buka cover rantai tu, tapi motor aku kotor sebab semalam aku langgar hujan. Aku reda hujan. Tapi tak apa, jadi kita basuh. So settle buka cover rantai. Dan cover rantai aku boleh tengok memang kotor sangat. Alang-alang je aku basuh lah. Kan nampak ranggi tu. So next aku akan nak buka footrest. Tak, aku rasa buka exhaust dulu. Buka exhaust, footrest. Okay, sekejap aku nak share barang apa yang aku beli hari tu. Ni hilang pisang. Kalau hilang, nangis. Inilah barangnya. By the way ni kopi tau. Aku just pakai untuk buat konten je. Aku nak, saya cakap aku nak test setting CDI aku. So CDI aku tu CDI yang good. So aku tak pernah try habis-habisan. So aku nak try pasang dekat motor aku. So bunyi dia macam lagi garang lah. Nanti aku share korang apa yang aku nak buat sebenarnya. So apa-apa pun stay tune. By the way, aku tunjuk cara-cara buka exhaust yang paling mudah. So kalau nak buka exhaust ni, kita kena ada spanner 12. Aku suka pakai spanner jenis T sebab sedap sikit. And satu spanner hidup. And lagi satu spanner saiz nut belakang. So spanner hidup ni function dia untuk tahan. Sekejap aku tunjuk. Function dia untuk tahan salah satu. Spanner lagi satu tu yang saiz nut tu untuk pusing kan. Okay, sekejap aku tunjuk cara-cara. So macam ni. So macam nak aku pakai saiz 14. Saiz 14. Nampak? Okay, 14. Aku akan pasang. Tahan kat sini. So aku suka tahan macam mana cara dia. Aku akan rapatkan ke lantai. So lepas ni pusing lah. Buka. So ni akan tahan. Tapi kalau lagi nak mudah, aku pusing ke sini. Tapi tak recommended lah sebab nak hidup belakang. Faham kan maksud aku? Nak yang hidup kat belakang. So pusing yang ni tak berapa efisien lah sebenarnya. Tapi tak apa, dia selagi jadi, selagi dia berjalan, jangan kacau. Macam tu. Lepas aku tak tahu aku boleh pasang ke tak. Dan lagi sekali, apa-apa skru lepas dah start buat, simpan baik-baik. Hilang, nangis. So lepas tu boleh cabut tabung belakang. Mudah je. Aku tak pasang spring sebab tu senang tarik. Kalau tak, dia kena cabut spring dia. Tengok. Okay. Next, let's go. Untuk seterusnya, kita kena buka spanner depan. So ni cara yang paling mudah bagi aku. Tapi kalau nak mudah lagi, kau kena buka lah cover set. Cover set ni kepak kan. Tapi aku malas sebab aku nak cepat. Aku akan sengitkan. So size 12. Buka. Longgarkan slow-slow. Longgarkan atas bawah ni ikut cara aku tak tahu nak cakap. So macam biasa, nut simpan baik-baik. Tak mudah. So next kita perlukan ni Allen key. Tapi aku rasa ketat sikit kot sebab aku dah lama tak buka benda ni. Kita buka dua-dua footrest. Kalau buka sebelah je macam pelik. Sebab yang barang aku beli tu cutting dia macam ni. Macam tu lah. So tengok je lah aku buka. Tak boleh jaga ketat. Aku tak buka. Aku rasa yang kiri tu pernah lah juga buka. Kanan tak pernah buka.
So aku bagi tutorial lah. Kalau susah ketat, korang kena pakai sistem tuas. So aku akan pakai ni, selit sini. Salah, selit sini. Dan tekan lah. Nampak? Kan mudah. Macam tu school. So settle bab tu. Sekarang kita nak ambil exhaust baru kita. Aku tak tahu nak basuh motor dulu ke pasang exhaust dulu. Tapi kalau pasang kan air masuk, boleh tutup pakai plastik. Okay lah, kita game exhaust sekejap. Okay, sebelum korang start kecam aku, baik aku terangkan dulu. So aku pakai exhaust 28mm. Aku sedari lagi, aku tak adalah agas sangat. Nak ke 32. So aku ada 28mm. So tak adalah menjejaskan sangat prestasi tu. Aku sedar. So next pasang, aku takkan start engine dulu sebab bising. Ni still pagi lagi. Okay, apa-apa, kecil lagi Roja tengok aku pasang. Okay guys, aku sebenarnya ada plan. Aku nak pakai spana ni as bracket tapi tak muat. So kejap lagi aku kena pergi kedai Eco cari spana yang panjang sikit. So tunggu aja lagi. Aku baru ingat nak pasang terus. Kejap lagi lah, apa-apa Roja balik. Ciao. Ya ciao dia, aku nak siapkan pasang. Guys, macam inilah kejadian dia. Pak cutting dia macam tu. Tapi aku nak pasang bracket ke ni. Ya, pergi beli jap. Pakai motor member aku ke. Suka hati aku ke. So aku nak basuh. Aku nak basuh dulu lah. Aku rasa basuh motor dulu lah. Basuh, pergi beli, pasang tu, siap. Jadi aku cabut lah ni. Cabut ni. Biar yang depan tu je. Menarik kan pandai aku. Okay. Tunggu sekejap lagi lah. Apa je. One eternity later. Kita memodalkan exhaust baru hari ni. So guys, sambung. Tadi aku tak sempat rekod daripada awal. Busy. So ni, Kita ada exhaust baru. so dah siap pasang. So aku pergi Eco tadi, aku beli ni sebenarnya. Spana sebab Tapi benda ni macam DIY teruk tu. nak beli tu malas dah. Nak tunggu post semua. So aku pakai spana je lah. So outcome dia macam ni lah bunyi dia. Aku set timing kuda tapi enjin still sejuk. So tak boleh nak, dia kena enjin panas, kena apa RPM tinggi sikit baru jadi. So kejap lagi mungkin jadi kot. So jom pergi kelas. Let's go. Sabar. So inilah bunyi dia. Oi, kalau ada kuda putih aku lari. Jom. Okay, sambung. Tadi salah setting. Okey kan bunyi dia. Tapi dah berapa, aku tak tahu korang dengar ke tak aku. Tapi motor seberat tu, aku rasa memang tak sesuai, tak performance tu. So aku rasa slow gila. Kalau pakai stand open rasa tak pergi tu. Ni memang rasa berat gila tu. Tahu lah. Hujan tu, tak apa. Tak ada rezeki. Sengit tu kamera punya.
Haha, ini dia. Smart agak cutting dia. Apapun, tu je lah vlog untuk hari ni. So next aku akan buat, tak tahu nak buat apa. Belum beruncur lagi, tak tahu nak buat apa. So apa-apa, jumpa next video. Ciao.